Hai Zila, hari ni saya nak share something. Galaxy Samsung Tab 8.4. Pergi pada Samsung Notes, pergi pada Planner. So pergi pada soalan. Okay, so soalan ni saya nak jawab soalan. Katakan saya nak start menulis. Saya tekan pada dia. Okay, dekat sini ada penukaran daripada ni kepada tulis. Jadi kita buat dekat ikon yang ni. Kalau nampak yang ni. Okay. So kat sini kita boleh terus tulis lah. So saya nak ke tengah sikit, saya space. Okay. Semua cabaran yang mengganggu fikiran. My kids still small and needs me. Okay, so my kids still small and needs me. Bagaimana struggle ni membentuk cara saya melihat hidup? I can make a good impression. Okay, katakan seterusnya saya nak tulis bahasa Melayu pun boleh. Cabaran kedua ialah duit. Duit untuk meneruskan hidup. So, bagaimana struggle ni membentuk cabaran? Saya ada income. Okay. So, walaupun tulisan kita boleh tulis kat sini, lepas tu dia akan transfer jadi macam tu. So, bila kita nak tutup je. So, kita go back. Dia akan auto save lah. So, bila kita buka balik, dia akan pergi balik pada tempat kita tu dan kita boleh teruskan seterusnya. Thank you.